gajah comel jalan perlahan, bawa nombor dalam tangan. 1, 2, 3, 4, 5, mari kira bersama-sama. 1 tambah 1 jadi 2, 2 tolak 1 tinggal 1. Belajar nombor sambil ketawa, matematik seronok selalu. Selamat sejahtera kepada semua. Sekarang saya akan menerangkan bagaimana bermain Elephant Exploration ini. Jom kita bermula. Berikut adalah penerangan ringkas. Dalam bahagian ini, murid diminta untuk menekap nombor mengikut garis putus-putus. Selepas itu, murid akan mengira manik yang disediakan di sebelah nombor. Aktiviti ini membantu murid mengenal nombor serta mengkaitkan nombor dengan kuantiti secara langsung. Dalam aktiviti ini, murid akan memusing bunga nombor. Apabila nombor ditunjukkan, murid perlu mencari bahagian yang mempunyai bilangan titik yang sama. Sebagai contoh, jika nombor 2 ditunjukkan, murid akan mencari bahagian dengan 2 titik dan memadankannya. Aktiviti ini membantu murid memahami hubungan antara nombor dan kuantiti dengan lebih jelas. Seterusnya, dalam aktiviti ini, murid belajar untuk mengira jumlah menggunakan jari. Guru akan menulis 2 nombor pada kad merah. Contohnya, 4 dan 2. Murid akan membuka jari mengikut nombor yang ditunjukkan. 4 jari di sebelah pertama dan 2 jari di sebelah kedua. Kemudian, murid akan mengira jumlah keseluruhan jari yang dibuka. Sebagai contoh, 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi, terdapat 6 jari yang dibuka. Aktiviti ini membantu murid memahami konsep penambahan secara konkret dan mudah. Dalam bahagian yang terakhir, murid akan bermain permainan baling gelung ke belalai gajah. Setiap murid diberikan 3 peluang untuk membaling gelung. Murid perlu mencuba memasukkan gelung ke belalai gajah dengan tetap. Aktiviti ini dapat meningkatkan koordinasi tangan dan mata serta menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan. Terima kasih. Ini adalah aktiviti kami, iaitu Elephant Exploration. Ini kami menciptakan satu aktiviti yang sangat menarik untuk kanak-kanak, iaitu berkaitan dengan matematik awal kanak-kanak. Mari kita lihat cara pembinaan aktiviti tersebut.
Mari kita lihat bagaimana cara menggunakan aktiviti tersebut.